Okey, untuk beras, sajak pakai beras ni tau. Ini bagus untuk siapa yang nak diet. Brown rice with quinoa. Yang ni bagus. Beras ni rasa dia memang tak berapa enak sangat. Macam beras-beras dekat yang macam beras panjang, beras mamati ke apa ke, memang tak ada macam enak. Tapi beras ni bagus untuk kesihatan. Untuk korang yang ada kencing manis, gout, lepas tu kalau korang nak diet, beras ni is the best. Dia paket-paket macam ni tau sayang. Beras ni kan, you terus masukkan air. You jangan cuci dah terus, sebab beras ni memang elok dah. Jangan cuci terus. Terus masak dengan air. Terus letak air. Faham? Jangan kau cuci, sebab nanti kalau kau cuci, terkeluar dia punya biji dia tu ya, biji selasih dia ni. Masak apa saja usap beras. Bagus tau sis, kalau you nak diet, nak raya ni kan. Lagi satu yang ni bagus untuk kulit juga. Memang bagus, tak tipu. Beras ni memang very the. You should buy. Orang Malaysia yang akak-akak yang suka makan nasi tu kan, you kena tukar dia ni. Jangan makan nasi beras biasa. Memanglah mahal tapi bagus untuk kesihatan.